Assalamualaikum guys. So besok saham IPO yang ke-21 untuk tahun ini, saham Peoplelogy akan disenaraikan ke Ace Market Bursa Malaysia kan. So kat atas ni kita ada dia punya fair value lah, fair value yang dikeluarkan oleh researcher di Malaysia ini kan. Antaranya M Plus, saham IPO tu harganya 25 sen. M Plus bagi harga sasaran 32.5 sen, Mercury bagi 28 sen, tetapi TA bagi bawah harga IPO iaitu 24 sen tuan-tuan. So cerita dia tuan-tuan, saham ni ada oversubscription dia rendah je, 0.25 kali sahaja. Dan apa yang kita nak tengok adalah apa tuan-tuan? Nak tengok sama ada saham-saham IPO ni dah kembali pulih atau tak pulih untuk kita kembali melabur di dalamnya untuk memberi suntikan modal kepada syarikat untuk dia berkembang kan. Macam Peoplelogy ni dia macam HR punya company lah kan. Dia transform people untuk pekerja-pekerja kan. Jadi dia nak expand lah ke Sabah, Sarawak, ke Filipina dan sebagainya kan. Nak gunakan duit tu untuk tujuan expansion kan. So cerita dia tuan-tuan, dalam hal ni kan, kita bila melabur saham IPO ni kan, kebanyakan mentaliti kita ialah untuk hit and run tau. Kita nak buat duit cepat mungkin lah. Bila saham tu listing, dia naik, terus kita ambil keuntungan kan. Tapi sebenarnya tuan-tuan kan, kita melabur dalam syarikat itu tujuanlah untuk bagi duit kepada mereka, untuk mereka berkembang. Dan apabila mereka berkembang, mereka satu boleh bagi dividen kembali kepada kita kerana kita merupakan pemegang saham kepada mereka. Nombor duanya kan, dengan perkembangan tu, dengan membesarnya syarikat tu tadi kan, jadi kemungkinan harga saham-saham dia pun akan naik dan yang itu akan menguntungkan kita. Tetapi kebelakangan ini nampaknya bila saham tu listing je dia dibuka di bawah. Kalau dibuka di bawah tuan-tuan, tak apalah, tak ada masalah kan. Kita cuma perlu hold lah saham tu. Atau kita jangan beli dia masa IPO, kita tunggu dia masa listing, kita beli dia masa dia berada di bawah bila di listing nanti. Dan kita simpan kalau kita sukalah dengan saham tu. Ada beberapa saham yang disenaraikan memang berpotensi untuk naik tinggi kan. Kalau anda lihat baru-baru ni kan, saham contohnya saham Artec contohnya kan, dengan pulangan profitability lebih 50% kan net dia. Jadi dia naik lebih daripada harga IPO. Jadi saham-saham yang macam ni kita kena buat analisis untuk kita faham dan buat untung darinya. Buat masa ni untuk hit and run IPO saya rasa susah sikit lah, hinggalah nanti bila market dah recover. Alright tuan-tuan, itu saja cerita FY ini. Assalamualaikum, bye.